Kita sedang membina tin biskut. Ia mesti memuatkan jumlah tetap dan logam kos duit, jadi adakah ada S, A, T, U jejari terbaik guna logam? Paling sedikit, bila siap dan diisi, secepat mana paras naik sekarang? Dan jika jejari sebenar tersasar beberapa milimeter, berapa banyak logam tambahan yang terpakai? Simpan tin ini dalam kepala. Kita dah jumpa nombor ini dalam 2.2 dy/dx pada satu titik sahaja ialah kecerunan tepat di situ. Ini langkah baharu. Nombor itu menjadi satu garis lurus sebenar melalui titik itu, iaitu tangan. Itulah M dalam persamaan garis lurus yang kita dah tahu sejak lama. Y tolak Y1 sama dengan M kali X tolak X1. Masukkan titik dan kecerunan yang kita dah ada dan kita dah tulis persamaan tanggen sebenar. Teka, jika kecerunan tanggen ialah 4, apa kecerunan normal? Bukan negatif 4. Fikir serenjang. Negatif 1/4, kecerunan tanggen kali, kecerunan normal sentiasa menjadi negatif 1. Selepas selesaikan X, kembali ke lengkung A, S, A, L. Untuk dapatkan Y, jangan guna terbitan. Kesilapan biasa. Kita ada kedua-dua alat, 2.2 cari titik rata, 2.3 cari maksimum atau minimum. Langkah baharu, tukar ini kepada S, A, T, U, pemboleh ubah. Tin ini ada dua nombor bebas, R dan H, dan banyak pasangan berlainan memberi isi padu yang sama. Guna isi padu itu sebagai kekangan untuk tulis H dalam sebutan RIR. Gantikan H itu dan ia hilang. Satu lengkung dalam R sahaja sedia untuk semua alat yang kita ada. Bezakan, samakan dengan sifar, selesaikan radial low, kemudian gantikan semula ke dalam A, S, A, L, bukan terbitan. Lihat R meluncur, logam berkurang sampai ke titik terendah kemudian naik semula. Itulah logam paling sedikit tin ini boleh guna. Soalan pertama pembukaan kita terjawab. Dua perkara berubah serentak. Isi padu bergantung pada jejari dan jejari turut berubah mengikut masa. Teka dulu. Untuk kaitkan dua kadar ini, kita darab atau bahagi antara satu sama lain. Kita darab sepanjang rantai. V bergantung pada R kali R bergantung pada T. Soalan kedua terjawab. Lupakan masa. Bayangkan X beranjak sedikit sahaja, sekali sahaja, seperti jejari tin ini tersasar beberapa milimeter. Zoom masuk pada mana-mana lengkung dan ia berhenti kelihatan melengkung. Ia kelihatan lurus, seperti tangannya. Perubahan pada Y ialah kecerunan kali anjakan pada X itu. Teka pantas, jika jejari mengecil, adakah anjakan itu positif atau negatif? Negatif. Sentiasa padankan tanda dengan apa yang sebenarnya berlaku. Ini rentak ingatannya. Kadar perlukan jam yang berdetik. Perubahan kecil hanyalah satu anjakan, tiada masa langsung. Soalan ketiga terjawab. Itulah logam tambahan akibat tersasar itu. Kembali kepada tin kita, jejari terbaik yang guna logam paling sedikit, itulah titik pusingan beraksi. Secepat mana ia terisi, itulah kadar berkaitan. Saiz yang tersasar sedikit, itulah perubahan kecil. 3 soalan, 1 idea, dy/dx digunakan 3 cara. Lengkung. V sama dengan X kuasa 2 tambah 2 tolak 5. Tanggen pada X sama dengan 1, kemudian normal. Bezakan dy/dx sama dengan 2 tambah 2. Guna lengkung A, S, A, L pada X sama dengan 1.
Y sama dengan negatif 2. Gantikan X sama dengan 1 kecerunan 4. Nombor daripada bahagian tangen tadi. Masukkan titik dan kecerunan ke dalam Y, tolak Y1 sama dengan M kali X tolak X1. Y sama dengan 4X tolak 6. Tukar kepada kecerunan serenjang negatif 1/4. Titik yang sama, jangan guna terbitan. Kembangkan kurungan dahulu, Y tambah 2 sama dengan negatif 1/4 X tambah 1/4. Darab setiap sebutan dengan 4 untuk hapuskan pecahan, kemudian kumpulkan semuanya di sebelah kiri. X tambah 4Y tambah 7 sama dengan 0. Tangent Y sama dengan part kai tolak 6. Normal X tambah 4Y tambah 7 sama dengan 10. Silinder tanpa penutup, isi padu 64P. 4 bahagian, luas, minimum, kadar, perubahan kecil. Ini tin yang S, A, M, A tanpa penutup, hanya tapak tambah sisi melengkung. Isi padu itu kekangannya, seperti dua penggelangsa bercantum jadi satu, H sama dengan 60 watt per air kuasa 2. Gantikan half 2 kali 64 ialah 120 dan 1 R di atas batal dengan 1 R di bawah, tinggal R sahaja di bawah. Jadi A sama dengan PR kuasa 2 tambah 128P per R. Itulah bahagian A. Bezakan, samakan dengan sifar. Kemudian darab dengan R kuasa 2 untuk hapuskan pecahan. 2R kuasa, 3 sama dengan 128. Jadi R kuasa 3 sama dengan 64. Ambil punca kuasa 3, kedua-dua belah R sama dengan punca kuasa 3 bagi 64, iaitu 4. Masukkan R sama dengan 4 semula ke dalam rumus A, S, A, L. Luas minimum 48P. Terbitan kedua kekal positif. Minimum yang sebenar. Itulah bahagian B. Prototipe lebih kecil pada R sama dengan 2, jejari berbeza, berkembang pada 0.05 cm per saat. Rantaikan kadar. dA per dt sama dengan dA per dr kali dora per dt, negatif 12.4P. Negatif sebenar, sebelum minimum sebenar. Jejari diperbetulkan. Daripada 2 kepada 1.98, hanya satu anjakan, delta R sama dengan negatif 0.02. Darab dengan dA per dr itu, kadar perlukan jam, ini tidak. Delta A lebih kurang 0.56P, satu peningkatan. A, PIR kuasa 2 tambah 128P per RR. B, R sama dengan 4, luas 48P. C, negatif 1.4P per saat. D, lebih kurang 0.56P, satu peningkatan. Jejari embatat untuk logam paling sedikit, 1.4P per saat mengisi, tersasar 0.02 cos 0.56P. Semuanya daripada dy per dx. Guna tangent dan normal bila lengkung beri satu titik. Guna titik pusingan untuk nilai terbaik atau terkecil. Satu pemboleh ubah, bezakan, gantikan ke dalam rumus A, S, A, L. Guna kadar rantai bila ada M, A, S, A dan perubahan kecil untuk anjakan tanpa masa.